أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 243. Ayat 243. Ayat ni dia nak terang kepada kita berkenaan dengan hak mati ni nak lari tak boleh. Bila sampai masa dia kena mari berjumpa juga dengan mati ni, nak lari daripada ketetapan Allah, mati ni tak boleh. Setelah mana kita baca mari hukum berkenaan dengan bercerai di antara suami dengan isteri, beberapa ayat yang panjang lebar. Yang akhir sekali kita baca iaitu berkenaan dengan Tuhan ni tegah kepada orang laki-laki yang bercerai dengan bini dia ni, suruh beri saga hati. Bercerai dah suruh beri saga hati. Ada orang kata wajib beri saga hati, ada yang ulama kata sunat, digalakkan supaya nak beri hati orang yang kena cerai tu tadi wasa lembut, wasa tak cemas sangat. Itulah ketetapan bagi orang yang beriman, haqqan 'alal muttaqin, bagi orang bertakwa. Lagu itulah kena buatnya. Tuhan tetap dan Tuhan terang satu persatu berkenaan dengan hukum-hukum dia. Mudah-mudahan kita ni boleh buat fikir dan boleh kita amal supaya hidup ni tak jadi susah, tak jadi selerak, tak jadi langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kita kena ini batasan, ini adalah pagar yang kita kena duduk dalam lingkungan ni, tidak ke hidup makan hak demo lain. Tak boleh buat benda tu, tapi kita pergi buat. Supalah dengan menatai yang duduk lepas, hidup makan pagar demo. Jadi macam tu agama tak mahu nak kita duduk dalam lingkungan yang ditetap oleh agama. Satu persatu, tak kira dalam cerai, dalam menikah, dalam jual beli, segala-galanya. Kerana ini adalah ayat Al-Quran yang terang kepada kita susun hidup. Mau nak hidup sentosa selamat dunia akhirat, mau kena turut Al-Quran. Al-Quran agama Islam, agama yang atur hidup semenjak daripada dia lahir hingga sampai dia pergi kepada lubang kubur. Dari ayat yang kita akan baca ni dia pergi ke tajuk lain pun. Sebagaimana yang kita jelas pada kemarin, dia pergi tajuk lain, cerai habirah. Pergi mula-mula sekali saya ingat kepada mati. Allah berfirman, Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Apakah mu ni tak tengok, tak perhatikan orang-orang yang kharaju lah, keluar, terhadap orang-orang yang keluar min diyarihim, daripada tempat-tempat duduk mereka, jadi kampung halaman mereka lah. Jadi ayat ni dia nak beri penegasan kepada orang-orang yang duk menentang Nabi, khususnya orang-orang kafir Quraisy ni, kalau tak percaya kata mati hidup ni duk di tangan Allah.
Mati hidup ni dalam genggaman Allah. Mu nak pergi ke mana dah kata mati, mu nak buat apa kata mati, kata nak hidup. Jadi orang kafir Quraisy kalau lawan Nabi itu tambah percaya dengan Nabi duk ayat Nabi Muhammad duk dakwah duk suruh dia duk bakit dah mati dah, tak ada dah nak hidup balik, ada dah. Aku nak mati sini, aku tak mau mati lain dah. Jadi kalau tu Tuhan ni goyak ke Nabi cuma menggoyak kepada pok-pok ni kau tak percaya kepada tetap sampai mati hidup di tangan Tuhan. Lalu tutup ayat ni Tuhan kata goyak ni membaca dia dengar. Mun tak perhatikan kepada orang-orang yang keluar daripada rumah-rumah mereka min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Mereka itu ulufun beribu-ribu. Ulufun beribu-ribu, ramah dah sini. Ada yang kata 4,000. Ada setengah riwayat kata 8,000, ada setengah kata 40,000, ada setengah kata 30,000. Jadi ceritanya pok ni satu kampung. Kata riwayat kampung ni dulu Fort Bani Israel. Fort Bani Israel nama tak ingat nama kampung tu nama apa. Payah nak panggil sikit. Jadi dalam kampung tu timbul penyakit wabak, penyakit taun, jadi wabak merebak. Supaya dengan kita baru ni, supaya dengan COVID baru ni lah, lagu tu lah merebak. Maka Fort dia ni takut mati kalau kita duduk sini lagi, mati habis buat kita ni. Tu sebab tu dia ni pakat ramai-ramai dalam kampung tu tubik habis. Tubik beribu-ribu ulufun tu sifat dengan uluf. Uluf mana ramai. Walaupun di sana ada juga ahli tafsir kata uluf di sini, uluf ni mana dia sepakat hati satu. Tak ada royak jumlah banyak mana lah. Tapi banyak ke ahli tafsir makanya ulufun di sini maknanya beribu-ribu kok dia tubik. Tubik lari kepada apa? Hadaral maut, tak saya mati. Seolah-olahnya aku kalau tubik sini tak mengamati dah. Bila sampai di tengah jalan, faqala lahumullah, maka Tuhan perintah kepada Jibril. Tuhan perintah kepada para malaikat. Suruh malaikat lagi ambil nyawa dia waktu. Tuhan kata, tu matilah mu. Mati habis. Lari kepada mati, tak sejumpa dengan mati kemudian sampai tengah jalan mati. Malaikat maut ambil nyawa dia. Lepas pada mati tu summa ahyahum kemudian Tuhan menghidupkan mereka semula. Hidup semula. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir riwayat al-Ghana dia kata ada puak ni apabila mati dah ada seorang Nabi Bani Israel mari tengok puak dia ni mati dah lah selama 7 hari. 7 hari tinggal tulai-tulai dah, hati habis dah naik. Maka seorang Nabi ni berdoalah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia ni hidup balik semula. Jadi ada ni tulai-tulai ni balut dengan daging semula. Lepas pada tu minta Tuhan ni campak roh semula kepada dia ni. Bukan lama ni seminggu. Seminggu berhancur dah. Lepas pada tu hidup semula dia ni. Tengok, Tuhan nak jelas kepada orang yang tak percaya kepada mati, tak percaya kepada hidup di tangan Allah ni, suruh yang ni. Mu tengok ada buat dulu beribu-ribu buat dia lari pada mati, tapi mati. Bila mati, aku nak hidup pula dah. Tuhan kata nak hidup dia ni. Apa mu tak percaya bahawa mati dan hidup ni hanya di tangan Allah. Mu nak lari ke mana pun, tak sedut lari dah. Jadi dengan ayat ni kau baru ni kau COVID ni ramalah ulama dah ambil cerita ni mari dah ayat ni. Orang dulu apabila penyakit itu tipu di mana jangan nak tubik dan jangan nak masuk.
Jangan duk tubik, jangan duk masuk. Nak lari daripada mati tak boleh, duk mana pun mati. Kerana lari duk seduk kapun ni kena kauri. Takut kena mati kita kena lari duk lain. Tak sah buat lagu tu. Kerana kisah ni pernah berlaku dulu. Jadi ulama dah ambil ayat ni, mari iktibar tu, mari duk kapuh dengan kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dulu dia duduk di Madinah. Lepas tu nak pergi kepada negeri Syam. Sampai ada tengah jalan orang-orang kata sosok gilah di sana. Kerana apa? Kerana di sana ada penyakit duk merebak, mati ramai dah dari kalangan orang-orang Islam. Maka mutuk sosok gilah Sayyidina Umar. Maka orang yang duk merintah negeri Syam tu, iaitu wali Sayyidina Umar. Umar tak masuk dah lah. Umar tak masuk pergi merintah kepada orang yang kena bala yang ada di Syam tu, mu jangan duk tubik, mu duk situ. Mu jangan duk tubik, takut mati mu pergi ke lain, takut pergi ke lain dia merebak tempat lain pula. Dan hendak luar pun jangan duk masuk. Jadi dia ambil kisah ni, mai kapuh dengan ayat ni. Suruh kita ni yakin di atas penetapan Allah, qada Tuhan. Qada Tuhan, qada Tuhan, nak mati mana kita mati. Dan bila dia nak hidup, dia hidup. Tangan apa ni, hidup mati kita di tangan dia, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu Tuhan kata, innallaha lahu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Taala itu banyak kurnia kepada manusia. Banyak kelebihan, banyak kurnia hak tahu kita ni nak hidup, nak mati. Mati ni bertumung belaka, kita tak ada kira lah. Walaupun kita nak duduk di mocok burujin musayyadah, nak lari mati, duduk di atas pocok mana pun mati akan jopok kita. Kerana ketetapan Allah duduk dia. Tapi ada orang pula nak mati tapi Tuhan tak boleh mati lagi dia. Jadi kurniaan Tuhan ni tak lebih nak bilang kepada manusia. Cuma manusia ni Tuhan kata, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia ni tidak bersyukur, tak syukur di atas nikmat Allah. Arti tak syukur deraka dia. Tak sedar bahawa perbuatan yang dia dah buat tu deraka. Langgar perintah Allah. Tuhan sekat jangan buat benda ni, dia langgar. Mana tak syukur pada Tuhan dah tu. Tuhan suruh buat benda ni tapi dia tak buat. Itu mana tak syukur pada Allah. Jadi satu ayat yang kita baca ni, mudah-mudahan ayat ni boleh jadi pengajaran untuk kita bimbing diri kita sendiri dan kita kawal orang-orang yang duduk di dalam jagaan kita untuk nak selamat di dunia ni dan juga selamat di akhirat nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.